Assalamualaikum dan selamat pagi kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Dr. Manuraki bin Saha, Wakil Kumpulan 11. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk hubungan antara makhluk hidup dan alam sekitar. Berikut merupakan nama ahli kumpulan bagi kumpulan 12. Yang pertama, Muhammad Syamil Nabil bin Syaful Nizam, A209583. Yang kedua, Lokman Nur Hakim bin Saha, A209346. Yang ketiga, Zul Amri bin Modin, A213408. Dan akhir sekali, Ibrahim Zaid Syafi'i bin Muhammad Zamri, A209961. Bagi isi kandungan yang kami akan bentangkan pada hari ini ialah yang pertama sekali ialah abstrak, yang kedua perkenalan, tujuan kajian, batasan kajian, skop kajian, metodologi kajian, sinopsis, kajian lepas, perbincangan dan akhir sekali kesimpulan. Okey, yang pertama sekali saya akan membentangkan tentang abstrak. Kajian ini bertujuan menganalisis unsur alam sekitar dan mesej hubungan antara makhluk hidup dengan alam semula jadi dalam filem Avatar The Way of Water. Melalui analisis kandungan, kajian mendapati filem ini menonjolkan keharmonian alam, kesan negatif eksploitasi sumber serta kepentingan pemeliharaan alam sekitar demi kelestarian generasi akan datang. Okey, untuk part seterusnya ialah pengenalan. Avatar The Way of Water ialah filem fiction sains yang memaparkan hubungan harmoni antara masyarakat Navi dengan alam semula jadi di planet Pandora. Filem ini menunjukkan kesan negatif eksploitasi sumber alam yang menyebabkan kemusnahan habitat dan biodiversiti. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menganalisis mesej alam sekitar dalam filem tersebut serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara alam sekitar demi kelestarian generasi akan datang. Tujuan kajian. Kajian ini menganalisis unsur alam sekitar dalam filem Avatar dan hubungan antara manusia, hidupan serta alam semula jadi di Pandora. Kajian ini menekankan kepentingan keharmonian hidup, keseimbangan ekosistem dan peranan setiap komponen alam dalam mengekalkan kehidupan. Selain itu, kajian ini turut mengkaji kesan eksploitasi sumber alam dan pembangunan tidak terkawal terhadap alam sekitar. Melalui kajian ini, kesedaran tentang kepentingan memelihara alam sekitar untuk kelestarian masa hadapan dapat dipertingkatkan. Terdapat 3 batasan kajian. Yang pertama iaitu tahun 2026, Master of Fine Arts in Visual Arts daripada Rimbrio University 2024 sehingga 2026. Yang kedua iaitu pada tahun 2023, Bachelor of Fine Arts BFA in Graphic Design daripada Leicester University 2019 hingga 2023. Dan terakhir sekali ialah pada tahun 2018, High School Diploma daripada Larana High School 2015 hingga 2018. Skop kajian. Skop kajian ini memfokuskan kepada elemen alam sekitar dalam filem Avatar seperti hutan, hidupan liar, sumber alam semula jadi dan hubungan antara makhluk hidup dengan alam sekitar. Kajian ini turut meneliti nilai keharmonian, saling bergantung dan keseimbangan ekosistem yang ditunjukkan oleh masyarakat Navi. Selain itu, kajian ini juga membincangkan kesan eksploitasi sumber alam dan pembangunan tidak terkawal terhadap kelestarian alam sekitar. Kajian ini hanya tertumpu kepada tema dan mesej alam sekitar dalam filem, tanpa melibatkan aspek teknikal seperti animasi dan pengarahan. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kandungan filem Avatar. Pengkaji meneliti babak, dialog dan simbol yang berkaitan dengan alam sekitar untuk mengenal pasti mesej yang disampaikan. Data yang diperoleh dikategorikan mengikut tema tertentu dan disokong oleh sumber sekunder seperti artikel, jurnal akademik dan ulasan filem. Pendekatan ini membantu pengkaji memahami mesej alam sekitar dalam filem secara lebih sistematik dan menyeluruh. Bagi sinopsis pula, filem Avatar The Way of Water mengisahkan Jake Sully dan keluarganya yang hidup bersama masyarakat Navi di Pandora. Kehidupan mereka terganggu apabila pihak REA kembali ke Pandora untuk menjajah planet tersebut dan mengeksploitasi sumber yang ada.
Bagi melindungi keluarganya, Jack membawa mereka berpindah ke wilayah Wak Metaina yang tinggal di kawasan lautan. Di sana, mereka mempelajari cara hidup baharu serta menjalin hubungan yang lebih rapat dengan ekosistem laut. Konflik berlaku apabila RDA memburu makhluk laut Tulkun demi mendapatkan sumber yang bernilai, sekaligus mencetuskan peperangan antara manusia dan masyarakat Navy. Walaupun berjaya mempertahankan Pandora, keluarga Jack kehilangan anak sulung mereka, Neteyam. Pada akhir cerita, Jack dan keluarganya memilih untuk terus tinggal bersama Puak Metakaina serta berjuang melindungi Pandora daripada ancaman pada masa hadapan. Kajian lepas. Beberapa kajian lepas telah membincangkan isu alam sekitar yang dipaparkan dalam filem Avatar The Way of Water. Kajian oleh Adianto, yakni 2024, mendapati bahawa filem ini menggambarkan kemusnahan alam sekitar melalui aktiviti eksploitasi sumber alam, pemburuan haram dan kemusnahan habitat akibat ketamakan manusia. Seterusnya, kajian oleh Julia Stuti, Tayyib dan Zamrudin yang pada 2024 menunjukkan bahawa filem ini menekankan mesej kelestarian alam sekitar, hubungan manusia dengan alam sekitar, nilai menghargai alam semula jadi. Selain itu, kajian oleh Rumra, Moilier dan Wahyuni pada 2024 mendapati bahawa masyarakat Navy dan masyarakat Baju di Indonesia mempunyai persamaan dalam menghormati alam serta mengekalkan keseimbangan ekosistem sebagai asas kehidupan. Secara keseluruhannya, kajian-kajian ini membuktikan bahawa filem tersebut mengandungi mesej yang kuat berkaitan kepentingan pemeliharaan dan kelestarian alam sekitar. Seterusnya, hasil pembincangan daripada kumpulan kami, kemusnahan habitat semula jadi. Aktiviti manusia di Pandora telah menyebabkan kemusnahan dan gangguan yang serius terhadap kawasan hutan serta lautan yang menjadi habitat utama hidupan liar. Penerokaan dan eksploitasi sumber alam secara tidak terkawal telah mengakibatkan ekosistem semula jadi terganggu, sekaligus menjejaskan kelangsungan hidup pelbagai spesies yang bergantung kepada persekitaran tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahawa campur tangan manusia tanpa mengambil kira keseimbangan alam boleh membawa kesan negatif yang besar terhadap kestabilan ekosistem dan biodiversiti di suatu kawasan. Bagi hasil perbincangan yang seterusnya, kita akan memfokuskan kepada kehilangan biodiversiti. Di sini, kita akan dapat lihat perburuan spesies Tulkun telah mengancam kelangsungan hidup haiwan tersebut, serta menyebabkan penurunan kepelbagaian biologi di Pandora. Aktiviti pemburuan yang dilakukan secara berterusan bukan sahaja mengganggu keseimbangan ekosistem lautan, malah turut menjejaskan hubungan antara makhluk hidup yang saling bergantung antara satu sama lain. Keadaan ini menunjukkan bahawa eksploitasi terhadap spesies tertentu boleh membawa kesan jangka panjang terhadap kestabilan alam semula jadi dan biodiversiti di sesuatu kawasan. Akhir sekali, daripada hasil perbincangan kumpulan kami ialah pencemaran alam sekitar. Di sini, kita boleh melihat operasi ketenteraan dan aktiviti perindustrian yang dilakukan oleh manusia di Pandora telah menghasilkan pencemaran yang memberi kesan buruk pada kualiti alam sekitar. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja mencemarkan udara, air dan tanah, malah turut mengganggu keseimbangan ekosistem semula jadi yang menjadi asas kehidupan di Pandora. Keadaan ini menunjukkan bahawa pembangunan dan penggunaan teknologi tanpa kawalan yang betul boleh membawa implikasi negatif yang buruk terhadap kelestarian alam sekitar di planet Pandora. Kesimpulan. Secara keseluruhannya, kajian ini berjaya mencapai objektif atau tujuan yang ditetapkan, iaitu menganalisis unsur-unsur alam sekitar dalam filem Avatar, serta hasil kajian menunjukkan bahawa filem ini menggambarkan hubungan yang harmoni antara manusia, alam semula jadi dan makhluk hidup di Pandora, serta menekankan kepentingan keseimbangan ekosistem dalam menjamin kelangsungan kehidupan. Selain itu, filem ini turut merupakan kesan negatif akibat eksploitasi sumber alam dan pembangunan tidak terkawal yang boleh mengancam alam sekitar. Pada masa yang sama, filem ini juga menyampaikan mesej penting tentang pemeliharaan dan penghargaan terhadap alam sebagai warisan generasi akan datang. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa filem ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium kesedaran alam sekitar yang berkesan
kepada kita semua.